Assalamualaikum. So, untuk video aku pada kali ini, aku nak share tentang before you quit your 9 to 5. Sebelum korang nak berhenti kerja, kerja korang lah. Masuk 9 pagi, balik 5 petang ataupun lebih kurang macam tu. Tapi basically korang makan gaji. Sebelum korang nak berhenti, korang boleh tengok dulu video ini. Aku ada nampak ada satu posting kat thread. Dia macam menyesal gila lah. Dia menyesal bila dia berhenti kerja 9 to 5 and then dia buat bisnes. Sebab apa? Sebab rupanya dunia buat bisnes ni memang sangat struggle. So sebelum korang nak resign daripada kerja hakiki korang, kerja makan gaji yang dah stabil dan confirm ada gaji setiap bulan tu, sebelum nak buat keputusan untuk resign, let's say sebabkan korang tak berpuas hati dengan tempat kerja, korang tak selesa dengan environment, korang rasa stres dan sebagainya, whatever reason yang korang rasakan pada waktu ini, korang kena ambil, orang kata, step back dulu, tarik nafas dalam-dalam, fikir masak-masak, and then cuba dengar beberapa pendapat dan pandangan supaya korang boleh buat satu penilaian yang lebih baik daripada korang buat keputusan yang terburu-buru. So, aku nak share dengan korang, ini pengalaman aku sendiri. Aku berhenti kerja and then aku buat full time sebagai perunding hartanah. Sebelum aku jadi perunding hartanah, aku bekerja di satu sektor swasta lah, yang mana boleh kata pekerjaan tu sebenarnya best. Kawasan tepi pantai, buka office je pantai, and then aku bekerja dalam office punya environment. Kalau kata pergi tu bersih wangi, balik tu pun bersih wangi lagi, sebab memang duduk dekat aircon sahajalah. Most of the time memang duduk dekat aircon. So ada juga kerja luar, tapi kerja luar pun kerja-kerja yang menyeronokkan, sebab kadang-kadang kita handle event dan sebagainya lah. Tapi satu hari tu kawan aku ajak untuk attend business opportunity untuk jadi perunding hartanah. Bila aku dengar, aku terus excited, register, berminat untuk menjadi perunding hartanah, and then tak lama kemudian, seminggu dua minggu lepas tu, aku terus attend NCC, Negotiator Certification Course, 2 hari tu dengan bayaran RM600. So aku terus submit dan dalam masa sebulan lebih kot aku dapat rentek aku. So waktu tu 2019 aku dah dapat rentek je, aku terus cakap dengan majikan aku, dengan aku punya immediate supervisor, bos aku lah pada waktu tu. Aku cakap aku nak resign. At that time aku punya VP dia tak setuju lah. Dia tahu kerjaya sebagai perunding hartanah ni tiada pendapatan yang tetap ataupun tak ada stability ataupun income yang stabil. Kita tak tahu besok lusa ada income ke tak. So dia kata, kau kerja dah elok, gaji dah okey, apa semua, position pun okey, not bad, baik kau stay dulu, and then benda tu kalau kau nak buat sambil-sambilan tak apalah. Tapi aku ni orang yang sangat aku suka buat keputusan tu agak terburu-buru most of the time kebiasaannya, dan aku merasakan kalau aku tak resign dan aku tak fokus pada kerjaya sebagai perunding hartanah ni 100%, aku rasa aku tak boleh nak push to my maximum potential. Sebab aku rasa kalau aku bekerja, aku akan fokus sibuk dengan kerja. Macam mana pula aku nak attend ataupun nak handle klien-klien aku, nak buat kerja-kerja perizinan harta tanah ni dalam masa aku sibuk dengan kerja? Takkan aku nak buat time mengganggu waktu kerja pula, pun tak fair juga untuk majikan aku yang bayar gaji kan. So aku merasakan yang terbaik untuk aku adalah resign and then aku fokus 100%. Pada beberapa bulan pertama tu ataupun setahun pertama tu quite okey lah. Dalam sebulan pertama aku dah close deal. Lepas tu adalah beberapa deal yang aku dapat close. Most of the time tu memang aku close case sendiri tanpa collaboration ataupun COA dengan ejen-ejen lain. So kalau calculate dia punya commission tu agak besar compare dengan gaji aku yang sebelum ni.
So makin lama aku rasa macam aku makin bagus, aku rasa macam tu lah. Aku merasakan metod-metod yang diajar oleh leader aku sebelum ni macam obsolete pada waktu tu lah aku merasakan. So aku suka bereksperimentasi, aku suka cuba macam-macam, aku suka explore. Dan dalam waktu aku bereksperimentasi dan explore tu, aku sebenarnya tanpa aku sedar aku dah mula hanyut ataupun ke laut. Dan kawan-kawan aku ataupun ejen-ejen lain, dia fokus pada apa yang dia buat saja. Dia tak ada eksperimen, tak ada explore sangat. Dia buat je benda tu. Dan dia orang memang excel kawan-kawan. Dia orang memang untung lah. Dia orang memang close demi close. Yang aku pula drop. Sebab aku dah tak fokus pada perkara yang sepatutnya aku buat, which is close deal, cari new case dan sebagainya. Tapi aku dah mula mengarut. Dan benda tu berlanjutan tahun demi tahun, sedar tak sedar lebih kurang 4 ke 5 tahun aku hanyut lah. So aku dah pernah terfikir untuk cuba nak bekerja semula. Yelah, sebab pada waktu tu income memang struggle, pendapatan tak ada, nak bayar komitmen, hutang rumah dan sebagainya, family lagi nak makan. So semua tu aku berada dalam satu fasa yang memang aku pun tak tahu macam mana kami sekeluarga boleh survive. Tapi Alhamdulillah up until today we have survived lah. Dan perjalanan kami masih jauh lagi, of course. Cuma nak ceritakan pengalaman pada waktu itu memang struggle. So aku cuba juga sambil-sambil tu bekerja, kembalilah ke dunia pekerjaan, cuma terpaksa terima gaji yang sedikit rendah berbanding sebelum ini. Tapi sampai satu masa aku rasakan, kalau aku tak do something, aku akan berada dalam satu loop ataupun circle yang aku tak boleh nak keluar lah. Pada aku panggil vicious cycle. Sebab aku terpaksa kerja, dan sebenarnya gaji aku dapat tu tak cukup untuk membayar komitmen dan hutang aku. So setiap bulan sebenarnya aku negatif. Cumanya kalau dulu tak ada gaji, tak ada pendapatan, negatif dia banyak. Tapi bila ada gaji, negatif dia tu mengecil lah. Tapi still negatif setiap bulan. Dan setiap bulan semakin besar jugalah negatif kumulatif tu kan. So and then aku buat beberapa kali lah keputusan untuk fokus balik pada dunia property. Tapi waktu tu aku memang lost. Ini yang aku merasakan, sesiapa yang buat bisnes, tak kisahlah buat bisnes property sebagai pemindah tanah ke F&B, kedai makan dan sebagainya, mungkin dia orang akan melalui fasa yang sama. Macam aku selalu bagi analogi macam seolah-olah ada orang, dia start je enjin kereta, dia punya sepanjang jalan tu lampu hijau je. Ada orang dia start enjin kereta, tak kisah dia speed macam mana, dia cilok macam mana punya laju, setiap traffic light yang dia jumpa lampu merah. So aku berada di dalam situasi yang aku merasakan aku dah cuba speed kau, tapi jalan buntu aku, sebab aku buat salah, aku buat silap, aku macam-macam lah. So I learn in a hard way, ataupun melalui jalan yang aku langgar dinding baru aku belajar, dan itu sebenarnya memang cara aku belajar pun selama ni. Aku lebih appreciate that experience, dan aku pun tak salahkan sesiapa. Cuma aku nak share dengan korang, kalau korang bersedia untuk quit your 9 to 5 job untuk jump into business, this might happen to you guys yang menonton ni lah. Mungkin berlaku, mungkin juga tidak. Mungkin korang lebih baik dan lebih berjaya daripada aku. Sebab comparison dia simple dia. Aku ni orang yang tak tahu, dan aku ni bukan orang yang pandai. Tapi ada orang yang dia pandai, dia buat apa je dia memang berjaya dan menjadi. So kalau korang dalam kategori tu, tak ada kerisauan lah, dan korang tak perlu tengok pun konten-konten aku sebenarnya. Dan pada orang yang macam aku, kita ni banyak struggle, banyak cari jalan sendiri, banyak belajar daripada kesilapan. Kalau korang bersedia untuk keluar dan nak masuk ke dalam dunia kerja sendiri ataupun bisnes ni,
Yang paling penting aku rasa adalah persediaan mental korang lah. Persediaan mental, and then circle korang, family korang kena mereka kena faham betul-betul keadaan itu, dan mereka pun kena bagi support. Tapi kalaulah korang tak dapat support daripada circle korang, tak ada masalah. Just keep continue, fokus, and then jangan give up. Mental kena kuat, mindset kena betul lah. Sebab pada aku subjektif, untuk kau jumpa guru yang betul, kalau kau pada waktu tu kau tak ready, physical, mentally kau memang kau sendiri tak ready untuk berguru dengan guru tu, pun tak jadi juga. Kalau kau ready, kau dah bersedia whatever dengan experience kau apa semua, tapi kau tak jumpa guru yang betul, pun tak jadi juga. So dia kena ada satu equilibrium di antara kau sendiri dah bersedia dengan guru yang betul. Macam aku sendiri, alhamdulillah aku berjumpa dengan prinsipal aku dalam agensi aku sekarang ni. Aku ambil masa berbual panjang bincang dengan dia sebelum aku nak berhijrah, dan aku tanya dia sudi tak nak guide aku betul-betul, tegur aku kalau aku salah, dan alhamdulillah dia willing to terima aku, guide aku semula, ajar aku as is aku ni betul-betul orang yang tak ada pengalaman langsung. Sebab aku cakap aku nak kosongkan aku punya gelas, aku nak belajar start from zero, and then aku bermula dari situ. Aku relearn day by day lah. Dan alhamdulillah setakat inilah 2024 is been a good year for us satu family, and then 2025 pun is a good year for us kami satu family. Kemudian insyaAllah 2026 hopefully, dan kami ready untuk berusaha dengan lebih lagi. Hopefully lah kita dapat lebih baik daripada tahun sebelumnya. And of course aku pun dah ready untuk continue sama belajar lagi, tambah lagi another commitment. Tapi that's me being me, aku suka tambah adventure atau masalah. Aku ada terima juga beberapa offer, kawan-kawan aku yang contact, suruh dia jemput lah, invite, dia offer untuk aku bekerja balik dalam company diorang. Tapi memang aku tolak secara baik. Aku memang suka dengan apa yang aku buat sekarang. Walaupun apa yang kami dah lalui itu, pada aku itu adalah satu pengalaman yang sangat mahal dan berharga. Hopefully one day aku boleh share whatever yang aku ada ni kepada sesiapa saja yang sudi nak join my team, nak belajar. Aku boleh share, aku boleh bagi guidance. Tapi macam mana korang nak menerima dan melaksanakan tu, itu terpulang pada korang masing-masing lah kan. Tapi untuk aku, keputusan aku untuk resign adalah satu keputusan yang alhamdulillah aku bersyukur sangat aku buat keputusan tu. Dan kalau tak, aku tak lalu apa yang aku dah lalui, dan aku tak dapat apa yang aku dapat. Not to say better than before in term of income, tapi we are happier than before lah. Maksudnya daripada tahun sebelum, daripada awal, daripada waktu kerja dulu, and then 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan kita orang semakin, alhamdulillah kita orang semakin excited, kita orang semakin happy. Cabaran sentiasa ada, tapi itulah yang kita perlu hadap dan kita perlu lalui. Again, get ready, mindset, physically, mentally semua, and jangan give up. Alright.